Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya dari Kumpulan 9 akan membentangkan tajuk tugasan iaitu Philosophy for Children atau dikenali sebagai P4C. Baiklah, saya akan paskan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya memperkenalkan barisan tim saya yang sangat komited dalam menghasilkan tugasan bersama. Saya mulakan dengan Muhammad Amir Hafzal bin Muhammad Rusdi, nombor matrik P155353. Yang kedua, Nur Alwani binti Arif, nombor matrik P158445. Marliana binti Muhammad Hafizal, nombor matrik P155288. Seterusnya, Nur Nasuha Mak Juso, P15883. Nur Asmira binti Azhar, nombor matrik P155588. Dan yang terakhir, saya sendiri iaitu Nur Sufiana Diah binti Saiful Lizan, nombor matrik P157496. Saya mulakan dengan pengenalan P4C. Philosophy for Children iaitu P4C ialah pendekatan pedagogi yang diasaskan oleh Matthew Littman pada tahun 1970-an bagi membentuk kemahiran berfikir dan berkomunikasi melalui dialog berasaskan inquiry. Berteraskan teori konstruktivisme sosial, dialogik Vygotsky dan pemikiran reflektif Dewey, P4C ini mendorong murid berfikir secara kritikal, berkongsi pandangan secara rasional serta menghormati perbezaan pendapat. Dalam konteks pendidikan di Malaysia, pendekatan ini berpotensi memperkukuhkan kemahiran interpersonal murid seperti empati, kerjasama, komunikasi berkesan dan toleransi melalui aktiviti perbincangan kumpulan yang terbuka dan berpandu. Justru, penerapan P4C bukan sahaja memperkasakan intelek murid, tetapi juga menyumbang kepada pembentukan sahsiah dan hubungan sosial yang positif selaras dengan aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Marliana binti Muhammad Hafiza, nombor kad matrik P155288. Okey, seterusnya kita pergi kepada konsep P4C. P4C ini bukan saja ajar falsafah sebagai subjek, tapi guna falsafah untuk ajar murid berfikir secara mendalam dan berani bersuara. Guru jadi facilitator, bukan penyampai semata-mata. Murid diberi galakan bertanya, berhujah dan berbincang dengan cara terbuka. Gabungan teori Dewey iaitu pengalaman dengan Vygotsky, interaksi sosial adalah tujuan. Dia nak melahirkan murid yang empati, terbuka dan rasional. Baiklah, kita pergi kepada objektif dan matlamat P4C pula. Matlamat utama P4C ini untuk melahirkan pelajar yang berfikir kritikal, kreatif dan beretika. Pendekatan ini mendorong pelajar untuk berani bertanya dan berkongsi pandangan secara logik. Dalam masa yang sama, P4C bantu bina kemahiran komunikasi dan kerjasama serta ajar murid empati dan hormat pandangan orang lain. Akhirnya, nak wujudkan budaya berfikir di sekolah dan hasilkan murid yang rasional, reflektif dan bertanggungjawab sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asmira binti Azhar, nombor matrik P15588. Hari ini saya akan membentangkan kelebihan P4C. Okey, kelebihan pertama ialah dari segi kognitif. Selaras dengan teori konstruktivisme Piaget, ia menyokong perkembangan dan pemikiran kritis dan kreatif murid. Melalui P4C, murid belajar menyoal, menganalisis dan menilai idea secara logik dan membina kemahiran berfikir aras tinggi. Pendekatan ini juga membantu membentuk rasional dan nilai moral yang kukuh. Yang kedua, selaras dengan teori sosial budaya Vygotsky, dari segi sosial pula menggalakkan murid berkongsi pandangan, menghormati perbezaan idea, berfikir secara aktif dalam suasana selamat. Ia meningkatkan kemahiran sosial, keyakinan diri, komunikasi, kerjasama serta mendorong sikap ingin tahu dan pembelajaran sepanjang hayat.
Akhir sekali, kelebihan P4C dari segi moral dan etika selaras dengan teori moral Kohbert dapat membantu murid membentuk empati, toleransi dan tanggungjawab sosial. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum semua, saya Nur Alwani binti Arif, nombor matrik P1558445. Dalam video ini saya akan menerangkan tentang kelemahan P4C. Saya ingin berkongsi pandangan peribadi saya berdasarkan 3 teori, iaitu teori konstruktivisme oleh James Piaget dan Lev Vygotsky, teori community inquiry oleh Matthew Lipman serta pemikiran kritis oleh John Dewey. Berdasarkan teori konstruktivisme, murid seharusnya membina pengetahuan mereka melalui penerokaan idea dan interaksi sosial. Namun saya mendapati bahawa penggunaan tradisional yang berpusatkan guru menyebabkan murid kurang diberi peluang untuk menerokai idea sendiri. Murid lebih banyak menerima maklumat secara pasif tanpa melibatkan aktif dalam perbincangan. Seterusnya, menurut teori inquiry oleh Matthew Lipman pula, guru berperanan sebagai fasilitator yang menggalakkan dialog dan menghormati perbezaan pendapat. Namun begitu, kekurangan latihan dalam mengendalikan perbezaan ini menyebabkan perbincangan kurang berkembang dan hanya melibatkan murid tertentu sahaja. Selain itu juga, berdasarkan pemikiran kritis oleh John Dewey, pembelajaran perlu dilaksanakan secara sistematik bagi membolehkan murid berfikir dan berkomunikasi dengan berkesan. Namun, kaedah pengajaran yang tidak tersusun dengan menyebabkan murid kurang yakin untuk menyampaikan idea dan tidak dapat menonjolkan diri mereka dari aspek komunikasi. Secara keseluruhannya, refleksi ini membantu saya menyedari bahawa kepentingan merancang pengajaran lebih berpusatkan murid serta keselarian dalam teori pendidikan bagi meningkatkan penglibatan, komunikasi dan pemikiran kritis murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Amir Afzal bin Muhammad Rusdi, nombor matrik P155353. Hari ini saya akan membentangkan tentang aplikasi Philosophy for Children atau dikenali sebagai P4C dalam PDPC. P4C ialah satu pendekatan pengajaran yang menekankan pemikiran kritikal, reflektif dan nilai moral dalam kalangan murid. Pendekatan ini sangat sesuai dengan pendidikan abad yang ke-21 kerana ia membantu melahirkan murid yang mampu menyoal, berhujah dan membuat keputusan secara rasional. Dalam PDPC, P4C dilaksanakan melalui beberapa fasa utama, iaitu pertama, guru memperkenalkan bahan rangsangan seperti cerita, video atau gambar yang mengandungi nilai moral untuk mencetuskan persoalan falsafah. Sebagai contohnya, cerita Sang Kancil dan Buaya yang boleh digunakan untuk membincangkan isu kejujuran dan tanggungjawab. PDPC juga boleh dilaksanakan dalam 3 tempat, iaitu bilik darjah, bilik media dan dalam talian. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada langkah pelaksanaan P4C. Terdapat 3 fasa utama, iaitu fasa pertama, guru memperkenalkan bahan rangsangan kepada pelajar yang akan digunakan di dalam kelas tersebut. Fasa kedua, murid berbincang dalam kumpulan kecil bagi membentuk community inquiry. Di sini mereka belajar mendengar, memberi pandangan serta berhujah dengan cara yang beradab. Guru pula bertindak sebagai fasilitator yang membimbing murid supaya berfikir secara mendalam dan logik. Fasa ketiga iaitu murid menulis refleksi tentang apa yang mereka pelajari dan bagaimana pandangan mereka berubah. Namun dari segi teori, P4C berasaskan teori konstruktivisme sosial Vygotsky yang menekankan pembelajaran melalui interaksi sosial serta teori perkembangan moral Kohbert yang menegaskan pentingnya dialog dalam membentuk penaklukan moral. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Saha binti Mak Jusuf bernombor matrik P158883. Saya akan menerangkan tentang kesimpulan Philosophy for Children. Philosophy for Children merupakan pedagogi berpusatkan pelajar yang diperkenalkan oleh Lipman dan Anshap. Philosophy for Children memberi kesan yang besar terhadap perkembangan pelajar, terutamanya dalam berfikiran kritis. Philosophy for Children meningkatkan kemahiran kognitif pelajar, iaitu HOS,
dan mewujudkan persekitaran yang selamat, berdemokrasi dan memupuk budaya berfikir di dalam bilik darjah. Filosofi Fajaran menegaskan bahawa adalah pendekatan yang wajar dipertimbangkan dalam sistem pendidikan negara. Dan last sekali ialah filosofi Fajaran melahirkan pelajar yang berfikiran kritis, kreatif dan reflektif. Terima kasih. Okey, baiklah, saya sambung lagi dengan refleksi peribadi. Bagi saya, refleksi peribadi yang saya dapat dari P4C ini ialah menekankan bahawa P4C bukan sekadar kaedah falsafah mengajar, tetapi satu transformasi budaya dalam bilik darjah. Sebaliknya, untuk melahirkan individu yang mempunyai pertimbangan yang baik dalam kehidupan seharian. Murid dapat berfikir secara lebih mendalam jika diberi ruang yang selamat dan sistematik. P4C ini bukan bertujuan melahirkan ahli falsafah yang kecil, tetapi melahirkan individu yang berfikiran matang, terbuka dan mampu membuat pertimbangan yang baik dalam kehidupan seharian. P4C memberi kesan yang besar terhadap perkembangan pelajar dalam berfikiran kritis. P4C meningkatkan kemahiran kognitif pelajar. P4C melahirkan pelajar yang berfikiran kritis, kreatif dan reflektif. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan teruskan dengan refleksi peribadi bagi aplikasi P4C dalam PDPC. Sepanjang mempelajari dan mengaplikasikan pendidikan filosofi for children dalam PDPC, saya menyedari bahawa kaedah ini memberi impak yang sangat positif terhadap cara murid berfikir dan berinteraksi dalam pembelajaran, yakni PDPC lebih berpusatkan murid. Melalui perbincangan secara dialog dan community inquiry, saya mendapati murid akan menjadi lebih berani untuk bertanya, menyuarakan pendapat masing-masing serta belajar bagaimana untuk menghormati pandangan rakan dan berhujah secara rasional. Hal ini juga murid boleh dilatih untuk berfikir secara kritikal dan mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAK. Yang kedua, guru sebagai pemudah cara. Peranan guru sudah berubah menjadi pemudah cara atau pembimbing murid dalam menerangkan idea dan nilai secara mendalam. Yang ketiga, pembelajaran lebih bermakna. Bagi saya, dengan pembelajaran ini, murid dapat memperolehi pengetahuan dari segi memahami nilai, menghormati pandangan orang lain dan dapat membina keyakinan diri dalam proses pembelajaran. Saya percaya pendekatan ini wajar diteruskan dan diperkasakan bagi melahirkan murid yang berfikiran kritis, beretika dan berempati selaras dengan keperluan pendidikan abad ke-21. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nusfah Nadia binti Saifulizan, nombor matrik P157496. So, hari ini saya akan membentangkan tentang refleksi peribadi saya berkaitan dengan filosofi for children dari segi pengenalan. Baik, melalui pendedahan awal terhadap filosofi for children ini, saya menyedari bahawa pembelajaran tidak semestinya bermula dengan jawapan, tetapi ia boleh dimulakan dengan soalan yang bermakna. Pendekatan ini membuka perspektif baru kepada saya tentang kepentingan memberi ruang kepada murid untuk berfikir dan menyuarakan pandangan tanpa rasa takut ataupun dihukum. Saya mendapati bahawa P4C ini menekankan proses pemikiran dan juga dialog, bukan semata-mata pencapaian akademik, sekaligus membantu murid ini membina keyakinan diri sejak awal. P4C juga menyedarkan saya bahawa peranan guru bukan untuk mengawal perbincangan, tetapi untuk membimbing murid meneroka idea secara beradab dan beretika. Menurut pandangan pribadi saya pula, saya melihat bahawa P4C ini sebagai satu pendekatan yang berpotensi mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih terbuka, eksklusif dan menghargai kepelbagaian pemikiran murid.
Melalui pembentangan konsep dan objektif P4C, saya menyedari bahawa P4C bukan sekadar kaedah pengajaran tetapi satu pendekatan yang menekankan proses berfikir murid secara mendalam dan bermakna. Pendekatan ini memberi ruang kepada murid untuk menyoal, berfikir dan berhujah secara rasional. Selain itu, P4C bertujuan melahirkan pelajar yang berfikir secara kritikal, kreatif dan beretika serta mampu menghormati pandangan orang lain. Perbincangan dalam P4C bukan untuk mencari jawapan yang betul atau salah semata-mata. Sebaliknya, membentuk pemikirannya reflektif dan empati. Sebagai bakal guru, saya menyedari peranan guru dalam P4C adalah sebagai fasilitator yang membimbing perbincangan murid, bukan sekadar penyampai ilmu. Pendekatan ini dilihat relevan untuk membentuk budaya berfikir dan komunikasi yang positif dalam bilik darjah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Asmira binti Azhar, nombor matrik P15588. Berkenaan dengan refleksi peribadi dalam kelebihan P4C, pada pandangan saya, pendekatan P4C memberi banyak kelebihan dari segi kognitif, sosial dan emosi. Dari aspek kognitif, P4C membantu saya menyedari bahawa murid dapat dilatih untuk berfikir secara kritis, membuat penakulan yang logik serta berani mempertahankan hujah berdasarkan alasan yang kukuh. Proses soal jawab dan perbincangan mendalam menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan tidak sekadar menghafal fakta. Dari segi sosial pula, P4C menggalakkan interaksi yang sihat antara murid melalui perbincangan secara berkumpulan. Murid belajar untuk mendengar pandangan rakan, menghormati perbezaan pendapat serta bekerjasama dalam membina kefahaman bersama. Ini secara tidak langsung membentuk kemahiran komunikasi dan hubungan sosial yang positif. Manakala dari aspek emosi, P4C membantu meningkatkan keyakinan diri murid untuk bersuara tanpa rasa takut atau rendah diri. Murid juga menjadi lebih empati, matang dalam mengawal emosi dan bersikap terbuka terhadap pandangan orang lain. Secara keseluruhannya, P4C bukan sahaja memperkaya pembelajaran akademik, malah menyumbang kepada pembentukan sahsiah dan perkembangan diri murid secara holistik. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai semua, saya Nur Alwani binti Arif, bernombor matrik P15845. Sepanjang pelaksanaan P4C dalam sesi pengajaran saya mendapati bahawa pendekatan ini sangat berkesan dalam menggalakkan murid berfikir secara kritis dan berani menyuarakan pendapat. Namun begitu, terdapat kelemahan yang saya perhatikan sepanjang pelaksanaannya. Antara kelemahan utama P4C ialah tidak semua murid terlibat secara aktif. Saya mendapati hanya murid yang lebih yakin sahaja berani bercakap, manakala murid yang pemalu lebih cenderung untuk mendiamkan diri. Situasi ini menyebabkan pelibatan murid saya menjadi tidak seimbang. Selain pada itu, pelaksanaan P4C juga memerlukan masa yang agak panjang. Dalam tempoh masa pengajaran yang terhad, saya berhadapan dengan cabaran untuk mengurus perbincangan agar selari dengan objektif pembelajaran dan keperluan silibus. Melalui pengalaman ini, saya menyedari bahawa peranan guru menjadi fasilitator amat penting dalam memastikan perbincangan P4C berjalan ke arah terarah dan memberi manfaat kepada semua murid. Secara keseluruhannya, walaupun P4C mempunyai beberapa kelemahan, saya percaya pendekatan ini tetap relevan dan berkesan sekiranya dirancang dengan baik serta disesuaikan dengan tahap kebolehan murid. Sekian, terima kasih.